Ada awek ajak jalan, duduk sebelah, masuk dalam kereta. Hujan lebat pula tu, duduk kat tepi jalan parking. Kilat sabung menyabung pukul 12 tengah malam, aircon buka full maksimum. Hujan yang paling lebat, sejuk lagi pula. Nah, Zaim okey lah pakai jubah dengan ketayat, tapi awek tu pakai skirt. Peha putih, nampak kot celah cahaya bulan. Bila kalau keadaan macam tu, pegang peha dia ke atau buat keluar kitab sifat 20? Jawab ikhlas dalam masjid, jangan bohong. Sumpah semerah padi dia jawab. Maknanya pegang peha lah. Nampak? Faham lagi? Sebab tu kehidupan kita, bila kita ingat kepada mati, dia lain. Benda-benda yang menghalang ingat mati tadi ya, keseronokan. Nah, pegang peha. Tu yang duduk depan, tu pakai jubah. Nah, duduk depan dah masih pegang peha. Kalau aku buat aku pegang peha.